anda cari maklumat sekarang ni, anda Google ke atau anda guna ChatGPT? Most likely anda dah start guna ChatGPT untuk cari apa-apa maklumat. Memang best guna ChatGPT ni. In fact, saya pun suka guna. Contohnya kalau buat soalan untuk pelajar saya akan guna AI ni untuk bantu saya sikit. Tapi lepas tu pelajar guna balik AI ni untuk bantu diorang jawab soalan tu pula. 2 kali 5. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa dia AI ni, apa bahaya AI ni dan kenapa dekat Malaysia ni kita kena berhati-hati bila guna AI. Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali AI ni adalah singkatan kepada Artificial Intelligence atau dalam bahasa kita kepintaran buatan. Dia macam satu program yang mana kita bagi dia data banyak-banyak dan dalam program tu adalah subroutine untuk classify data yang kita bagi tu dan dia akan combine data tu untuk bagi output yang manusia boleh faham. Itu secara mudahnya lah. Yang jadi tanda tanya sekarang ni, orang yang buat AI tu pun tak betul-betul tahu apa yang membuatkan AI ni bagi jawapan yang dia bagi. Kalau AI tu tipu, diorang pun tak tahu kenapa AI tu tipu. Tapi even diorang tak tahu sepenuhnya, dia tetap release AI ni untuk orang ramai guna. Jadi dekat sini pelik sikit. Bila tanya CEO Google kenapa AI ni wujud juga walaupun kita tak tahu sepenuhnya dia function macam mana, dia kata minda manusia pun kita tak tahu macam mana berfungsi, tapi kita Sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami menghadapi 3 cabaran utama. Pertama, perbezaan jadual harian antara ahli kumpulan menyukarkan kami untuk menetapkan masa perbincangan bersama. Kedua, komunikasi dalam kumpulan tidak lancar kerana ada ahli yang lambat beri respon atau kurang aktif. Dan ketiga, perbezaan pendapat sering berlaku semasa membuat keputusan menyebabkan proses perbincangan menjadi panjang dan kadang-kala tegang. Untuk mengatasi cabaran yang kami hadapi, kami mengambil beberapa langkah. Pertama, kami menggunakan platform atas talian seperti WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan kerja perkumpulan. Kedua, kami menetapkan masa perbincangan yang sesuai untuk semua agar dapat berbincang secara konsisten. Ketiga, bagi mengelakkan konflik semasa perbezaan pendapat, kami menggunakan kaedah undian untuk membuat keputusan bersama secara adil dan cepat.